Itu yang saya respect orang perempuan tu. Saya tengok yang tu, yang dekat, yang wanita hari ni yang saya jadi tetamu tahun lepas kan. Saya tanya masa tu dia tetamu WHI tu. Anak dia 14 orang. 14 orang. Saya tanya tu, susah tak beranak puan? Senang je. Bayang dia jawab tu, senang aja. Jarang perempuan jawab macam tu. Yelah, macam mana tak senang, dia kata. Lahir-lahir je suami take over. Suami jaga, suami tukar pampers, suami mandikan, suami siapkan susu dia apa semua. Ya Allah, senangnya. Ya Allah. Orang perempuan malah. Kalau macam tu semua orang senang. Kan? Orang lelaki tak dapat. Cuba tanya orang lelaki, anak berapa ramai dah? Baru 8. Tu lelaki je jawapan tu. Baru 8. Cuba tanya orang perempuan, berapa anak dah? Dah 8 dah. Tu orang perempuan jawab tu. Cuba tanya orang lelaki, nak anak lagi tak? Kalau ada rezeki, apalah salahnya? Tu orang lelaki tu. Tanya orang perempuan, nak beranak lagi tak? Tak ada kerja lain, beranak, bagilah orang lain pula. Contoh. Kok ya dapat lah macam tu. Balik pada ingat mati tu. Hidup kita ni sementara. Itu sebabnya kalau kita nak selamat hidup dunia akhirat, matlamat kita, hidup kita sementara. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Senang yang falsafah dia. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Belajar dengan sahabat-sahabat yang berasal dari Bangladesh. Apa maksud belajar? Orang Bangladesh, cuba tengok. Dia dekat Malaysia ni, dia tak kisah duduk dalam kontena tepi somak, dia tak kisah. Dia pakai baju biru, seluar hijau, kasut kuning, tak ada hal. Pegang tangan melintah jalan, tadi nampak tak ada hal, kata tak? Tak ada hal. Dia makan nasi putih tu, dia bubuh kuah kadang-kadang dengan kentang itu. Lauk memang tak ada, minum air kosong, tak ada hal. Sebab apa? Dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Duit dia semua dia kirim Bangladesh, balik Bangladesh. Balik rumah, balik ke kampung dia dah habis kerja, balik kampung, rumah besar, kereta besar, semua besar. Bini pun besar, dapat duit banyak. Jadi makna kata dia sedar Malaysia bukan tempat tinggal. Macam tu kan kita kat atas dunia ni. Dunia ni sementara sifat yang bergaduh-gaduh. Kenapa? Yang kita marah orang tu pegang jawatan ketua kampung, marah orang tu jadi ketua bahagian, marah orang tu wakil jadi wakil rakyat, marah orang tu jadi pegang jawatan, semua marah. Yang kita marah kenapa? Semua sementara sifatnya. Sementara sifatnya. Duduk ni, kursi ni pun sementara sifatnya, kursi ni. Nampak pun? Untunglah dia duduk kursi tinggi, empuk pula tu. Kursi ni kalau orang tarik terbalik je. Sementara sifat dia. Meja ni sampai masa ni habis, sifat dia sementara. Pegang jawatan, jadi pegawai daerah ke, jadi tak kisahlah, jadi pegawai-pegawai ke, pangkat besar, sampai masa dia pencen, habis ke jawatan tu, ganti orang lain. Makna bukan hak kita, pinjaman semua kan. Rumah kita bukan bawa masuk dalam kubur, tak masuk dalam kubur. Nak belagak-belagak kenapa? Tak payah nak belagak-belagak, tak ada apa pun. Kereta besar sampai masa, berapa lama rasa kereta baru tu baru? Kereta baru, berapa lama rasa baru? Cuba cakap. Lepas tahun dah boring. Lepas tahun boring. Ada orang tu rumah kereta dah macam used car, 8 biji kereta, sampai satu kereta tu tak boleh start, punya lama tak bawa kereta tu. Ada orang tu kereta tu dipunggah ke sana kemari, itulah dikojon kereta tu sampai jahanam gitu kan. Sebab apa? Semua sementara sifatnya. Bini lawa, berapa lama lawa? Suami handsome, berapa lama handsome? Sampai masa tak handsome pun. Jadi jangan kecewa suami tak handsome, jangan kecewa isteri tidak secantik Nilofa, jangan kecewa. Syukur sebab tutup lampu sama. Kau ingat Nilofa tu tutup lampu menyala muka tak ada dah. Memang gelap kat sama ya. Contohnya orang tua-tua dulu tu, sebab saya bawa tu baru-baru ni dalam radio, baru ni saya bawa tajuk tu, bercinta selepas kahwin. Susah budak sekarang ni, bercinta bukan main lagi. Kita kena jaga ni benda-benda ni. Anak baru bertunang kau bagi lesen naik motor, faham? Baru bertunang, mak bapak elok-elok jalan ni lah, bangang motor. Aduh, bukan orang sini lah, ni orang New Zealand saya kat ni. Orang sini okey. Dia belum kahwin, baru bertunang, apa hal bagi dia naik berdua-duaan? Naik kereta tak apa, siapa cakap? Manjang salah dia. Pegang dia atau pegang paha?
Jangan tu. Ya. Pakaian anak kita tengok. Jangan cakap memang betul mak bapak tidak mewarisi dosa anak-anak itu, dia takkan tanggung, melainkan kecuaian mak ayah tu, membiarkan benda-benda tak betul pada anak tu yang mak ayah tanggung. Anak pakai baju ketat-ketat, kita suruh tutup aurat, bukan balut aurat. Ketat pakai dalam ketat dekat dada ni ada tulisan-tulisan, ada manik-manik berkilat-kilat. Orang lelaki silau, dah silau terpaksa lah baca. Apa dia tulis tu macam tu baju ketat menyala-nyala tulisan, bila dah dekat-dekat tengok rupanya tulisan dia tulis apa tengok-tengok. Astaghfirullahalazim. Lepas tu dia pun menjeling, dia nampak kata pasal tengok dia menjeling, rupanya kat belakang ada tulis kalau nak cakap. Kita pun cakap, dek manalah kau dapat baju ni dek, kat pasar malam banyak. Mak kau tak marah ke? Mak pun ada satu je. Tapi mak kau pakai, dia pakai untuk ayah kau kat rumah, bukannya untuk sesiapa. Engkau ni pakai untuk siapa? Anak pakai ketat-ketat, anak pakai, itu punca kadang-kadang menyumbang kepada masalah-masalah kat luar. Kes-kes rogolnya, kes-kes sumbang mahramnya, macam-macam hal. Sekarang ni benda-benda pelik dah banyak. Tak takut ke kita? Anak kita sama macam budak perempuannya, kenapa yang pakai tudung tu, yang Islam tu, boleh nak bunuh diri sebabkan artis K-pop tu mati. Tak takut ke kita dengar benda macam ni? Dah mula pula berarak beramai-ramai menyokong perkahwinan sejenis. Tak risau ke kita? Jantan kahwin dengan jantan, berlaga reket. Perempuan nak kahwin dengan perempuan. Itu yang presiden mana tu, Perdana Menteri mana, Afrika ke mana tu, dia kata dia akan penjarakan yang homoseksual dan juga lesbian ni duduk dalam satu sel, dan akan dibebaskan bila salah seorang padanya mengandung. Memang sampai bila tak keluar dari situ. Kan kita ni Islam ni dah jadi cantik tu, saya cerita tadi, dah tak takut dekat Tuhan, dah tak takut dah. Tak ada apa dah. Relax lah, biasa lah. Jangan sampai perkataan itu dilazimkan kepada masyarakat kita. Dia budak tu kena cakap, alah biasalah budak sekarang. Jangan cakap macam tu. Bila kita biasakan tu istilah dia membiasakan yang betul, betulkan yang biasa. Jadi nanti besok yang biasa tu jadi betul. Tu kita takut, betulkan betul-betul. Bila disebut kita ni akan mati, sampai masanya kita akan dibangkitkan akhirat besok. Berapa ramai orang yang mati nanti, dia baru perasan dalam bekal dia yang bawa ke akhirat kosong, tak ada apa, sebab leka bersia-sia enjoy atas muka bumi, baru perasan bekalnya tak ada apa. Tu sebabnya kita ada kesedaran, alhamdulillah. Tu sebab saya tak boleh tolak jemputan ceramah di Masjid Hashim Yahya ni dengan tahap macam ni lah ramai jemaah subuh dia. Cara senyap tu ada harapan kan, semua macam ni. Yuk itu kan